Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Alhamdulillah, Hari Raya Aidiladha ataupun kita panggil Hari Raya Haji ataupun Raya Korban akan disambut lagi pada tahun ini pada 1446 Hijrah bersamaan dengan 7 Jun 2025. Bagi saya, Aidiladha adalah suatu lambang pengorbanan yang teragung yang berlaku dalam sejarah manusiawi yang menjadi sejarah sehingga ke penghujung dunia. Mana ada manusia yang akalnya waras sanggup menyembelih dan mengorbankan anaknya sendiri yang sangat-sangat disayangi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك صدق الله العظيم. Nabi Ibrahim kata, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi aku melihat aku menyembelihmu. Anak yang dilahirkan dalam segala kepayahan dalam padang pasir yang nan kontang, bagi saya tak lakukan. Saya tak lakukan. Takkan buat, tak masuk akal. Memang benda itu tak masuk akal. Tapi itulah realiti mimpi seorang Nabi merupakan wahyu daripada Allah Ta'ala. Bagaimana jawapan Nabi Ismail penuh kepatuhan. If'al ma tu'mar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. Maksudnya, berkatalah Nabi Ismail alaihi salam kepada ayahnya, lakukanlah apa yang diperintahkan, nescaya akan kamu mendapati aku dalam kalangan orang yang bersabar. Sadaqallahul azim. Bukan mudah ketiga-tiga insan ini melaksanakan arahan perintah daripada Allah SWT. Hasutan iblis, wallahu alam bagaimana mereka melaksanakannya. Cara hasutan iblis dan syaitan ni kita tak tahu, tetapi para Nabi alaihimussalatu berjaya menepisnya dengan cara melempar batu. Mengapa batu? Apa 7 biji? Apa 7 putih? Mengapa 4 hari? Mengapa 4 hari? Banyak perkara dalam Al-Quran, persoalan yang akal manusia tidak akan mampu menembusinya. Sama ada 7, 8 dan 11. Semuanya telah termaktub dalam syariat. Yang mana yang pasti akan terus perlu dikerjakan dalam kita mengerjakan haji. Ada keistimewaan antara 10 awal Zulhijjah dan 10 akhir Ramadan ni. Sama keistimewaan ada, kelebihan dia. Apa tu Nuri? Jadi antara perbezaan yang besarlah kita dapat lihat takbir raya. Aidilfitri ni bermula pada malam tu sampailah ke pagi. Nak tanya Zul ni. Kalau raya haji takbir dia sampai bila? Kalau Raya Haji pula, dia malam Hari Raya tu sampailah 3 hari Hari-Hari Tashrik. Betul. Betul Nuri? Betul. Betul Pengorbanan yang besar, kesabaran yang tinggi serta kepatuhan Nabi Ibrahim serta keluarganya menjadi inspirasi agung pada anak muda. Selamat Hari Raya Aidiladha. Kullu am wa antum bi khair.